Muhammad ada dekat Penang Central. So sekarang ni dia orang tunggu e-hailing taksi ke apa semua kat sini lah. Tingkat 2A. Kat sini dilarang buang sampah. Semua sekali korang boleh baca kat sini. So ruangan menunggu dalam ni lah, bahagian luar. Bahagian menunggu kereta Grab car ke apa, segala e-hailing semua boleh lah. Kat sini lah. Ni pernah ada Grab car kan, lepas drop off. Ni lah tempatnya. Kat sini dah security, tempat menunggu. Alright guys, dah habis itu je lah. Tempat menunggu selesa, ada aircon apa semua, tempat kursi semua ada.